Ini dia wireless microphone high-end daripada Rode. Rode Wireless Go Gen 3. Kita boleh expect audio quality yang lebih mantap sebab dia ada 32-bit recording tau. So memang susah nak clipping. Dekat sini dia tulis untuk USB-C devices dan dia made for iPhone. So boleh untuk iPhone, iPad dengan iPod. So jom kita unbox dulu. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk dekat korang. Sekarang ni pun aku tengah pakai wireless microphone Rode. Ini Rode Micro. 1, 2, 3, boom. Harness the freedom of wireless. Lepas tu ada logo Rode dekat belakang ni. So macam ni rupa dalam kotak dia. Ada satu receiver. Lepas tu ada dua transmitter. Lepas tu dapat satu pouch bag. Ada macam-macam aksesori dalam ni. Yang ni dia punya kabel untuk letak dekat kamera. Dekat sini dia bagi kabel USB Type-C to Type-C. Lepas tu kabel USB Type-C to Lightning. Lepas tu kita dapat 3 windscreen untuk korang pakai waktu dekat outdoor. Lepas tu kita ada, apa ni? Uish, kita ada charging cable. Tapi ada 3 terus USB Type-C. Maknanya kalau aku nak charge mikrofon ni, aku boleh terus charge 3 device macam ni. So macam ni rupa dia bila charging. Cuba tengok. Memang memudahkan. So macam ni rupa receiver dia. Cuba tengok. Ada screen tau. So boleh tengok audio dekat sini. Lepas tu siap boleh tengok bateri untuk setiap transmitter dengan receiver. Alright, sekarang kita dah connect mikrofon Rode Wireless Go 3. Macam dia punya quality okey ke tak? Aku baru perasan yang mikrofon ni tak ada magnet. So kalau korang nak lekat dekat baju, boleh pakai dia punya clip. So boleh lekat macam ni. Lepas tu kalau nak control mikrofon ni dengan lebih detail, boleh buka je apps Rode Central. Boleh control channel routing. Nak split, merge ataupun nak safety. Siap ada gain assist tau. Nak auto, dynamic ataupun nak manual. Dekat mode manual ni kita boleh kawal dia punya dB. Nak kurang ataupun nak tinggi. So kalau korang content creator nakkan mikrofon yang ada kualiti yang profesional, boleh try Rode Wireless Go Gen 3.